Okey, hari ni kita nak tukar ni. Kita nak tukar Milux gas stove lah. Gas stove dapur gas ni. Tengok ni dia dah lama dah kita guna ni. Hampir 10 tahun. Okey, api dia pun dah tak cantik. Okey, kita nak tukar ni hari ni. Kita nak tukar, kita dah beli baru. Okey, kita nak tukar. Okey, tengok api dia. Api dia dah tak cantik dah tengok. Okey. Api dia lama-lama dia ada color orange tu. Tengok api. Tak cantik lah. Okey, kita akan tukar lah. Kita akan tukar dengan yang baru lah. Okey, nampak di sini dah hitam dah. Bila kita pasang ni, lama-lama dia akan panas kat sini. So, risau nak guna. Panas. Oh, tengok dia punya condition dia dah 10 tahun pakai. Patut kena tukar dah. Dia function, cuma dia punya api tu. Tak risau lah, dia kat dalam ni dia dah ada macam nak pecah-pecah dah kan. Okay, kalau dapat tengok lah. Pecah-pecah. Okay, kita akan tukar yang baru. Okay, daripada A to Z. Okay, ni dapur yang baru lah. Dapur yang baru. Okay, modal dia nampak tak? Okay, nampak tak? Okay, nampak tak? Ini brand daripada kedai Orange. Kedai Orange Sukimbo. Sukimbo 9.9. Nanti saya letak dekat description lah. Okay, kita dapat. Okay, yang ni lah. Ini punya lapik lah. Lapik dia ni kita boleh buka lah nanti. Okay. Okay, dia pakai bateri. Dia pakai bateri size D, 2 biji. Kiri kanan kot. Apa yang beza dengan yang asal tadi? Yang ni dia ada timer. Okay, kalau tengok kat sini dia ada timer lah. Dan inilah yang dibagi. Biasalah buku manual. Dan inilah. Ini klip tube gas lah nanti. Okey. Sukimbo Sukimbo. Modal 300 lebih lah. Okey, modal 300 lebih, boleh beli 3 kali bayar lah. Okey, nampak cantik tak? Cantik, warna hitam warna hitam. Ni warna hitam. Okey, warna hitam. Ni kotak, dia datang dengan kotak. Okey, tak ada kemek Tak ada kemek. Okey, ni dia sini, kat sini ada reminder sikit. Kita baca sikit reminder dia apa. Oh, nampak tak? To use the timer function 199 minit. Press. Okey. Okey, untuk guna timer ni lah. Sebab dia ada timer. Okey, nampak tak? Dia ada timer Dia ada timer, sebab itulah dia ada bateri tu. Selain daripada bateri untuk spark api tu. Okey, nampak tak? Spark api tu. Okey, nampak spark api. Untuk spark api tu. Ni ke spark api? Satu lagi dia punya apa tu yang function apa tu,
dia punya kelebihan lah sikit lah orang kata kan. Kelebihan dia boleh angkat ni lah. Okey, dia boleh angkat. Okey, bila saya dapat stove ni, saya ada macam pelik sikit. Bila saya tutup, nampak tak ni? Bila kita tutup, ini dengan ini, dia macam ada gap. Rupanya dia memang kena ada gap. Okay, kat sini ni kita boleh pusing, tahu tak? Pusing ke kiri dan ke kanan. Nampak? Kita boleh pusing sebenarnya kat sini. Nampak? Kita boleh pusing. Lawan jam ataupun ikut jam lah. Pusing ke sini atau pusing ke sini. Bergantung kepada bila kita dah start dia nanti, api ni warna oren ataupun biru, bergantung dekat sini tadilah kita pusing ni. Dan jangan risau kalau kita beli memang ada gap, dia ada gap. Sebab kat sini kan dia punya tempat pembakaran dia ni, dia perlu ada masuk udara dengan gas kan. So jangan risau kalau beli nanti tengok macam tak rapat lah. Ini dengan ini tak rapat. Jangan risau lah. So kita akan pasang bateri dulu nanti. Pasang bateri. Okey. Lepas tu dekat bawah ni, kita akan pasang tube baru lah. Tube baru. Tube gas baru tu kan. Okey, kita akan muat dalam dapur yang baru tadilah. Lubang dapur kita. Okey, ni memang ngam lah. Okey, ni pun sama, boleh angkat. Okey, pun ada damper. Ini damper, dipanggil damper. Okey, damper. Nampak tak bila tutup macam ada gap ke? Kan. So kita akan test nantilah. Okey. Nampak ni bahagian bawah dia lah. So ni tadi tempat kita nak cucuk wire gas tu lah. Okey. Ini bateri lah. Masukkan bateri lah. Okey. Dia clip. Okey, nampak dia lock macam tu lah. Okey, nampak tak? Bila kita turun dia macam ni. Okey, so bila kita angkat dia, bawah dia macam ni lah. Dia yang ni dia duduk kat depan. Kalau saya punya yang lama, dia duduk kat belakang benda ni. Ini dia duduk kat depan. So kita punya tube tu akan macam ni lah. Ni dapur gas kita lah kan, bawah tu. Dapur gas kita bawah. So dia ada kaki juga. Siapa yang ada dapur gas yang lantai tu tak ada lubang, dia ada kaki. So boleh guna dua-dua. Built-in ataupun nak letak atas lantai. Okey, dia akan sama tinggi Sama tinggi, dia tak akan kena ni lah. So kilang dah buat cantik dah lah. So ini spek dia ni, tengok spek dia. Nampak tak spek dia? Okey, ni spek dia lah, boleh baca lah. Nampak tak? Terang tak? Okey. Okey, saya akan letak bateri. Bateri dia ke sini lah. Positif dia ke bawah. Okey kan? Ngam tak? Saiz D Okey, tutup. Okey, satu lagi. Letaklah bateri. Sama juga, positif ke bawah.
Okey, masuk. Oh, dia bunyi eh. Okey, macam tu lah. Okey, saya dah pasang bateri tadi eh. Saya dah pasang bateri, kita test eh. Kita cuba test. Ini macam biasalah kita pusing kan. Nampak tak api dia keluar tadi? Nampak? Okey. Okey, ini dia akan tunjuk bateri lah tadi kan. Bila kita on, dia terus tunjuk api. Tunjuk bateri. So, kita guna belah mana? Belah ni kan? Belah kanan. Okey, belah kiri pula. Okey, belah kiri saya tengok. Okey, bila saya buka. Nampak? So, bateri dia akan menyala lah. Belah kiri kan. Okey, untuk guna timer, macam tadi dia kata, okey, timer tu apa dia kata kat sini? Nampak tak? Dia kata maksimum 199 minit. Oi, berapa jam ni? Boleh pakai timer. Okey, untuk pakai timer, kita kena tekan sini lama. Tekan dekat positif lama lah untuk dapur yang belah kanan. Kita tekan lama 3 saat. Okey, dia on kan. Kita pilihlah nak berapa saat. Kan? Kita pilih nak berapa? Berapa timer yang kita nak. Contohlah. Saya tekan ni. Saya tekan ni dia akan mati. Tekan ini 3 saat dia akan mati. Tak adalah fungsi timer tu. Okey, saya tekan ni balik semula untuk on timer. 3 saat. Saya pilih berapa saya nak. Berapa minit saya nak. 1 minit ke? 2 minit ke? Okey, dia akan berkelip-berkelip. Okey, dia akan kira lah 2 minit ni. Okey, contohlah saya terbuat dekat sini banyak minit. Saya tekan je tak off kat sini. Saya tak nak guna timer. Tekan 3 saat, dia akan matilah. So, boleh pilih nak guna timer ataupun tak. Okey, nampak tak? Okey, video ni dia flip. Ini maksud flip. Dia boleh angkat turun lah. So, kita akan pasang, kita akan test api dia lah. So, ini faham lah kan? Nak guna macam mana. Dia sama je. Cuma dia timer tu kita nak guna dia macam mana kan. Okey. Okey, jadinya ini gas kita akan cabut lah ni. Kita tak cabut kepala tu lah. Kita cabut dia punya tu tadi, kat situ tadi. Kita cabut sini lah. Ganti dengan dapur baru lah. Ini dapur lama saya lah. Saya dah pakai hampir 10 tahun. Dan dia okey lagi. Okey. Dia okey lagi. Okey, saya buka ni. Buka kepala. Okey. Kita tengok. Ni saya punya Comet kepala gas. Okey, Comet kepala gas. Saya akan buka macam ni lah. Saya akan turunkan dia. Lepas tu saya akan tekan. Okey. Ini pun saya pakai lama dah ni. Dan ini selamat dah. Kalau ada duit lebih sikit boleh tukar kepala ni. Okey, Comet. Brand Comet. Di bawah 100 kot.
Okay, brand Comet. Nampak? Dia okey lah buatan dia. InsyaAllah tak ada kebocoran lah. Okay. Okay. Saya dah pasang. Okay, tube hose ni kan. Saya dah pasang. Lepas tu kita akan sambung lah kepala tu. Okay, dengan tong gas tadi. Okay, ni kita akan letak dalam dia punya lubang lah. Semua ni kan. Okay, pasang elok-elok. Okay. Okay, kita akan letak dalam lubang ni lah. Okay, lubang ni. Okay, nanti saiz ni saya akan bagilah saiz dia. Okay, spek dia adalah. Spek dapur gas tu dia ada spek dia lah. Okay. Berapa lebar dan panjang. Okay. Okay, kita dah letak. Dia ngam lah. Kan. Okay, nanti buanglah ni. Cover ni buanglah. Ni just untuk cover. Tak nak bagi kotor je. Okay, bila dah siap pasang. Macam ni lah. Okay. Kita akan pasang gas. Kita akan cuba hidupkan api. Dan kita akan tengok api tu biru ke oranye. Okay. Okay, kita akan test api. Macam biasalah, pusing ke arah lawan jam. Okay. Tengok Okay, nampak tak? Okay. Tutup macam biasalah. So, kalau kita tengok ada api sini yang ada warna oren, color oren sikit, kita boleh angkat ni. Dan kita boleh adjust dekat sini lah. Dia punya damper ni lah. Saya rasa damper lah. Damper lah. Benda ni damper lah. Okay, pusing ke arah lawan jam ke atau pusing jam ni. Dia ada ni. Nampak tak? Okay, anda nampak tak? Okay, saya dah fokus dah. Nampak tak? So, jangan risaulah. Dia memang ada gap kat sini. Dia memang ada gap kat sini. Sebab dia nak udara dan api tu bercampur lah kan. Baru dia cantik lah kan api tu. So, kita nak guna timer. Macam mana nak guna timer dia? Okay, saya akan hidupkan balik. Kita guna buat timer 1 saat. 1 minit lah. 1 minit paling sikit 199 minit paling banyak. Kalau kita baca kat sini lah kan. Okay. Nampak tak? Okay, maksimum 199 minit. On one side. Okay. Maknanya dia boleh 2 side lah. Kan. Okay, kita cuba 1 minit. Okay, kita on dulu ni. Kita on dulu. Okay. Bismillah. Okay, salah. Okay, semula. Okay, kita buat api minimum lah. Okay, api minimum dan kat sini kita akan tekan tambah selama 3 saat untuk on dia. Okay, dah on. Kita tekan 1 lah. Okay, 1 kita dah set 1 kan. Okay, dia dah pusing situ 54 saat. Okay, kita tunggu. Api menyala lagi. Okay, dia boleh buat sampai 199 minit kan. Berapa jam tu. Okay. Tapi saya rasa fungsi
saat ni, fungsi timer ni kita, macam saya tak berapa guna lah. Okey. Okey, kita tunggu lagi 19, 18, 17, 16, 15, 13. Sekejap lagi. Kita tengok function ke tak timer dia ni. Oh, dia akan keluarkan bunyi kan. So ini kita pusing balik sini lah. Okey. Okay, contoh lagi sekali, kalau saya on, tengok saya on, saya dah set timer tapi saya tak nak guna timer tu. Tengok Semula. Okey, contohlah saya dah tekan on sini. Saya dah pilih berapa 5 minit. Saya dah pilih 5 minit. Okey, dia jalan dah ni, dia jalan timer. Tapi saya tak nak guna, saya nak off juga. Boleh terus off lah. Terus off. Tapi yang ni tadi dia akan bunyilah, ataupun kita boleh tutup. Kita tutup terus. Tekan kat sini 3 saat. Okey, dia tutup lah. Kita tak nak guna tadi. Walaupun dah jalan 5 minit tadi, kita tak nak guna dia, terus tutup lah. Sini tutup. Okey, itu sahaja Sukimbo 9.9 kilowatt. Okey, boleh review lah. Okey, terima kasih.